Apa? 10.9. Bila kau nak kaya je RM10? Ni berapa? Biasa kalau dekat Lidah Creek ni RM40 ni berapa? Ini baru 10.9 tu. Ha? Apa? 10.9. Bila kau nak kaya je RM10? Dekat Alam Barzah saya kaya. Meski ku rapuh dalam langkah RM10? Kau biar betul ni. Betul. Ya Allah. Ha, betul. Ya betul. Siapa yang glamour makcik tu yang selalu buat tu? Bismillahirrahmanirrahim. Si? Makcik selalu yang selalu jual. Sedap kan? Ha, sedap. Yang paling penting lembut ya. Ini dah tak panas sekali tau. Terus dia macam ni ah. Aku rasa aku rasa. Sedap kan? Slack dah dia review. Dah. Ha, dah. Yang ni blueberry Ah, blueberry. Tak ada pak. Okey. Ah, tengok Datuk makan lagi. Sedap kan? Sedap. Sedap. kan? Ini produk baru. Dah Produk hangat. baru. Dah hangat. Sedap sangat kan? Dia punya coklat sangat-sangat sedap. Ini Jam dia penuh yang ada jam dalam dia. So good. Alamak, mak. Betul. Tahu dia suka pastries. Oh. Pastries juga. Yang banyak makan ha. Sedap sangat. Apa komen ni? Jam dia homemade tak korang. Very homemade, dia tak semanis sangat tapi you kan Rasa dia punya betul-betul korang boleh rasa buah dia. And it's very Kau tak payah fresh. nak promote lebih-lebih. Bukannya dia bayar review kita ni. Coklat kita okey tak? Coklat kita okey tak? Senang. Tapi kita review iklan. Ah. Rasa memang sedap. Kita sebenarnya tak berbayar. Bila sedap, murah, kita nak war-warkan. Besar macam ni, RM10 kau. Modal tak lepas. Dia pakai buah original, nampak tak? Yes, original, very Nampak? original. Ini very original. Yes. Kalau kau beli kat Carnival ni, baru RM25. Coklat